oleh kerana tekanan daripada rakyat tu menyebabkan Itali yang selama ni bersekutu dengan Israel terpaksa melonggarkan ikatan tu. Jadi sebenarnya banyak kebaikan yang pertama sekali. Yang dah longgar ikatan dengan Israel terputus hubungan. Yang asalnya baik dengan Israel, sekutu dah jadi longgar. Pasal pasal tekanan pada masyarakat dunia sebenarnya. Jadi maksudnya apa yang dilakukan oleh flotilla ni bermula, saya kira flotilla ni dah lama, bukan benda baru, dah puluhan tahun dah dilaksanakan. Cuma kesedaran masyarakat dunia terhadap pelayaran flotilla ni dia semakin tinggi tahap kesedarannya, menyebabkan negara-negara di seluruh dunia memberikan perhatian dan akhirnya menekan Israel. Saya rasa kerana itulah juga akhirnya Israel melalui Amerika Syarikat terpaksa menerima suatu gencatan senjata dan membuka sempadan-sempadan Gaza untuk bekalan-bekalan makanan, perubatan dan sebagainya dibawa masuk ke Gaza. Jadi saya rasa peranan flotilla tu besar juga di situ. Mawi Ya, betul.